ada tak ucapan yang kau nak berikan kat Fatimah yang menunjukkan kau memang seorang ayah yang memang kisah, memang sayangkan dia, memang nak ambil tahu pasal dia. Sebab aku tahu, sebagai seorang anak daripada broken home, aku akan sentiasa, back in my head, aku akan tetap rasa yang bapa aku tak kisah pasal aku. Tak kisah apa pun kau cakap. Sebab kita akan rasa jurang tu tetap ada tau. So, anggaplah kita semua tak ada kat sini and video ni hanya untuk Fatimah saja. Memang kalau diberi peluang untuk Daddy cakap sendiri dengan Fatimah, Daddy memang tak nak benda ni jadi. Daddy memang sayangkan Fatimah. Fatimah tahu Daddy sayang Fatimah macam mana daripada Fatimah baby sampai Fatimah besar. Dan sepanjang Daddy dengan Mami, dengan Fatimah, Daddy simpan semua memori dalam telefon Daddy. Dan Daddy memang sayang dengan Fatimah. Walaupun sekarang ni Daddy dah tak duduk dengan Fatimah, tapi Daddy harap Fatimah tak lupakan Daddy. Dan Daddy akan sentiasa cuba untuk spend time dengan Fatimah sebaik mungkin. Daddy nak bawa Fatimah pergi jalan-jalan, Daddy nak bagi Fatimah happy. Kita pergi playground, kita pergi beli toys, beli apa saja yang Fatimah suka, Fatimah happy. Kalau boleh Daddy nak buat macam tu. Tapi bukan sebab Daddy sibuk atau Daddy busy, tapi memang kalau Fatimah dah besar nanti Fatimah akan faham keadaan sebenarnya. Tapi apa pun jadi, Fatimah kena sayang Mami, kena sayang Daddy sama-sama. Sebab Fatimah lahir daripada Mami dan Daddy. Kalau Fatimah tengok video ni nanti, Daddy nak Fatimah faham yang sayang Daddy dengan Fatimah sama macam Mami sayang Fatimah. Tak ada kurang, tak ada lebih. We both love you so much. Aku pula sedih.